Kenapa selalu seorang isteri cuka cakap kasar dengan suami tapi kawan-kawan dicakap baik-baik saja? Itulah ujian bagi kita. Dekat Nabi nak mati pun Nabi cerita tentang fitnah wanita. Nah, pada haji yang terakhir Nabi buat pun Nabi berkhutbah tentang fitnah wanita. Betul tak? Tu apa? Sebab tu kita kena faham. Nak kahwin kena faham. Apa dia? Perempuan ini satu spesies yang sangat berbahaya. Faham? Biar kita faham dulu. Dia ni akan canggah habis kataan kita. Dia akan marah kita. Sampai masa dia maki kita. Dia minta duit kita. Lepas tu dia maki pula kita. Itulah perempuan. Jadi mu nak nikah tak? Nak. Kena siapa orang? Betul tak? Biar dia lari apa jangan mu cerah dia. Biar dia kutuk mu apa jangan mu kutuk dia. Biar dia maki mu apa jangan mu maki dia. Pasal kita qawwamuna 'alan nisa. Kita pemimpin. Hak bodoh biar ke dia. Jangan kita turut jadi bodoh. Ni gilawang dia. Pasal apa? Perempuan tengok. Kalau cakap dengan kawan-kawan dia. Halo, Assalamualaikum. Kalau kita, abang lagi dah Bila nikah dia buat lebih kurang. Tak nikah, manja. Dalik, mungkin kedai. Di kedai order air. Perempuan mari kan? Ambil order kan? Nak? Minum apa bang? Kalau kita Terengganu, sini minum gapo be? Mari singobeng. Betul tak? Tapi kalau di rumah ada kata itu. Kalau Terengganu kan? Abang, nak minum air ke tak? Kita pergi kedai, minum apa bang? Di rumah, minum air ke tak? Hak mana kita tertarik? Kedai batu dia duduk kedai. Bini ada dalam rumah duduk kedai gitu. Faham lagi? Daki cerdik tak? Pasal apa? Pasal kita dah nikah dengan dia. Lepas tu dia hormat kita. Minum apa bang? Makan apa bang? Seronok tak? Seronok. Di rumah dah lah kasar. Dia kata kita anjing pula. Minum air ke tak? Nak makan ke tak? Dok tu asal putih kan anjing. Faham? Minum air ke anjing? Anjing, minum air. Faham tak? Dok tu bukan anjing, bahasa putih. Anjing ke kucing? Anjing, betul? Kita pun nak jadi anjing kok. Ramai kok suami jadi anjing. Orang panggil abi, tamu panggil Arab pun panggil lah. Bapa panggil ayah. Dah, sungguh panggil benda. Papi. Papi ni anjing ke lembu? Papi. Anjing lah. Ya. Dia bahasa anjing dia. Ayah balik, anak. Papi balik. Papi balik. Papi pun mari. Au. Bunyi. Molek dah dengan ayah. Jadi rapang kita kena faham. Betul dia buat tu dosa, betul dia buat tu salah, tapi mereka ni akal tak ada. Faham? Dia kata Nabi kata akal kurang, agama kurang, batu dia banyak ngamuk. Jangan main apa nampak dah gok gadek tiga lenda jalan. Faham? Dan yang ngamuk tu imam tidur sejid tu. Faham tak? Siap dengan tahajud malah tu. Orang ingat ke berlebar dah balas ke bini. Jangan main ropuang. Ketua boleh lari kalau dia ngamuk. Nampak dah gok je kembar ratung nyanda di mesinnya. Dan dia ngamuk tidur rumah wari-warah lari. Jangan main apa. Kita nak nikah, kita jangan tak faham. Kita kena faham, kita berkahwin dengan benda yang sangat payah. Batu kalau dia belebel, yang mengarah, yang mengamuk, yang maki amu, yang ngasar, tak pelik. Kita kena terima. Walaupun nasihat itu penting, tapi kita kena hadapi. Betul tak? Sebab dia barang uduh. Muka dia molek, perut uduh. Dah baik kata gitu. Dah baik ke mana Nabi kata? Nabi tak baik. Kita ada papan setang. Tapi luruh. Senang kita nak wadak masuk lastu. Cik jawab. Papan besar-besar lengang setang. Kayu setang. Tapi lurus. Setang. Faham tak? Selori. Senang kita nak simpan lastu. Senang tak? Senang lah pasal luruh. Letak siung. Tapi kalau kita ada sebatang tapi belok. Senang dah nak simpan. Payah. Bini kita tu lah barang belok.
Dalil Nabi kata innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Sesungguhnya orang perempuan itu dijadikan daripada tulang yang pekau. Barang pekau senang dah awak kira cara. Jadi kalau dia maki kita tak boleh. Dia kata nak tafetang tak boleh. Tak? Memang jenis dia dah lagu tu. Barang belok. Tak? Banyak sabar. Jangan kita duk lawang kat dia. Bukan takut. Nyaknya ke dia. Kena molek, dosa bertambah. Kena molek, murtad dia. Tengok kalau kita nasihat dia. Sejam kita nasihat je. Perang. Iwak gini. Tak ada apa sikit pun. Sepatah dia dubik. Kita balik rumah waris. Faham tak? Lari terus. Dia bisa dia. Kalau kita nak sadar baik, kata gitu, awak, saya semua tak baik, awak dah baik. Dia kata gitu. Tak berdesing kita. Awak tak dengar ke orang duk ngajar dalam TV, dalam masjid, haram buat gitu ni. Dah kalau haram, apa nikah dengan saya? Nikah orang lain baik-baik. Tengok kata gitu. Bila jawab mo, syaitan kata, lawak mek. Tak baik awak isteri ni deraka pada saya, suami awak dah tinggi suara masuk neraka. Dah saya masuk neraka, habis orang masuk syurga. Pulak dah jawab gitu. Lalah kita panasang start mutul. Bukan takut. Baik aku pergi minum air, dia tidak bertambah dosa, dia jadi sejuk. Betul tak? Pasal kita ada akal. Kejar kat motor, dah mana lari. Kalah tu lari. Faham? Betul tak? Jadi dah. Tu kalau seekor, kalau 2 ekor bayang. Lagi 2 ekor anjing. Mana tak? Minta maaf lah kau puan Bukan gerak ciri. Jadi yang tidak